Okey geng, selamat tengah hari. Ada satu item yang sangat langka sekarang ni, selain daripada basikal tu. Tengok apa dia. Ini berusia over 100 years lah. Dah melebihi 100 tahun dah. Nampak tak? Item ni memang langka. Daripada kecil kita membesar benda ni dah ada dah sebenarnya. Kita duk tengok satu ketika dulu kat tempat rumah pusaka tu, arwah bapak dia balik tu, dia sangkut lebay kat sini lah. So benda ni terpotong ni sebenarnya. Dulu ada Allah mak beritahu, kata potong lah, bagi sebab orang nak berubat. Saya tak tahu nak berubat apa, aku tak tahu lah masa tu kan. So yang tu ni terpotong lah. Akhirnya kembali ke tangan. Nanti kita akan simpan, gantungkan lah benda ni. Ni memang langka lah. Nampak tak? Tanduk rusa. Dia dah lama tersimpan dalam store ni, so dia jadi season lah. Ni kalau kita dah gosok balik, buang abuk-abuk dia ni, naik balik dia punya seri dia tu kan. Memang susah dapat lah ni, memang susah dapat, jarang-jarang lah kan. Ni kita tak pasti sama ada dulu zaman memburu dulu kan. Mungkin arwah bapak kan dulu zaman-zaman tu kan dia perlu makan kijang lah apalah kan. Satu ketika dulu lah, tahun-tahun 80-an, tahun 60-an dulu. So ini dah tak ada lah item ni. Memang susah nak cari dah. Alhamdulillah kita dapat ni. So kita dapat satu takal yang melebihi 1 tahun juga. Dan kita dapat satu basikal yang hampir sama umur. So boleh simpan lah buat barang-barang klasik untuk rare ni. Ada minat ke? Ada berminat ke? Tak tahu, tengok lah, bagi tahu lah kalau berani. Kalau berani tawarkan.